kami dari kumpulan 10. Hari ini kami akan membuat lawatan benchmarking di makmal aplikasi elektronik 2. Awak tengah buat apa ni? Oh, ni saya tengah mengisi log rekod penggunaan makmal. Kita setiap kali masuk makmal, kita perlu rekod penggunaan makmal kita. Oh, semua yang datang kena rekod lah. Betul? Semua guna. Betul? Alright. Pertama seton iaitu susun. Susun barang yang perlu dengan teratur. Pastikan semua alatan disusun semula. Kedua sesok iaitu sapu. Bersihkan kawasan kerja setiap hari. Hilangkan habuk, kotoran dan minyak supaya selamat dan kemas. Ketiga seri iaitu sisih. Asingkan barang yang perlu dan tidak perlu. Buang atau simpan di tempat lain barang yang tidak digunakan. Keempat shiksuk iaitu sentiasa amal. Disiplinkan diri untuk ikut 5S setiap masa. Jadikan kebiasaan supaya tempat kerja sentiasa terurus. Kelima seikitsu iaitu seragam. Standardkan cara kerja, label, warna, jadual pembersihan. Semua orang ikut peraturan yang sama. Sabar. Mana baju keselamatan awak? Jaket tak ada, kasut tak ada. Pentingnya sesuatu makmal mempunyai alat keselamatan. Di sini yang pertama kita ada fire extinguisher untuk kebakaran. Yang kedua, pelan laluan kecemasan seperti tempat berkumpul sekiranya berlaku kecemasan. Dan ketiga, first aid kit sekiranya berlaku kecederaan. Dan keempat ialah fire alarm sekiranya ada kebakaran di dalam makmal. Baiklah, jangan lupa amalkan 5S. Yang pertama, seri, sisih. Yang kedua, sensor, sapu. Yang ketiga adalah seton ataupun susun. Yang keempat, shitsuke, sentiasa amal. Yang kelima, seketsu, dalam bahasa Melayu dia seragam. Untuk sentiasa mengamalkan 5S, mulakan dengan langkah kecil tetapi konsisten dengan mengisi barang yang tidak perlu, menyusun apa yang penting di tempat tetap, menjaga kebersihan setiap hari. Mengekalkan standard yang sama dalam rutin harian dan mendisiplinkan diri untuk terus melakukannya walaupun sedikit kerana tabiat kecil yang berterusan. Inilah yang akhirnya menjadikan hidup lebih teratur, tenang dan mudah.